Tapannya untuk paranormal ya. Malam esok aku akan wah, bestnya paranormal ni. Malam nanti saya nak ikutlah Afi tu. Kalau macam tu, so saya kena siapkan barang dulu ni. Kita siapkan satu barang kejap. Kelakar lah cerita ni. Punya apa ni? Bisingnya. Mesti kawan aku ni. Bisingnya. Kejap ni. Woi, kau buat Afi, hai. Kenapa? Saya nak berhati ni. Saya nak lawan si hantu untuk malam ni. Memanglah boleh, tapi kena diam sikit. Aku pun dah tengah cerita, kau tahu tak? Ya ke? Okey. Aduh, bising betul aku ni. Malam pun dah tiba ni. So, saya akan panggil Syafi tu. Syafi tengah tengok TV tu. Afi, dah malam ni. Jom lah, kita pergi buat paranormal. Paranormal? Sorry lah. Paranormal kita tak jadilah. Aku dah ada satu rancangan. Aku tahu rancangan apa. Kau faham tak rancangan aku ni? Okey. Macam tak selamat pula ni. Bijak. Saya seorang kat rumah. Memang tak lah. Okey, sekarang. Salah. Sekarang aku pergi buka tablet. Okey, kita order jap. Okey, grab. Okey, dah order. Tinggal dia datang je. Sini saya akan tengok kat bawah. Ada terjadi tak? Sorry adik. Ni makanannya. Harap awak sukalah. Tak apa. Asalkan aku dah dapat mentang-mentang kan bang. Apa sah abang? Abang ni jalan kaki pula. Mana motor? Alamak, dia tanya pula. Tadi abang boleh culik. Lepas tu tiba-tiba kau. Aduh, sakitnya. Aduh, sakit. Ni pedahnya. Aku dah agak dah. Kau sebenarnya nak culik orang kan? Aku akan bagi tahu polis sekarang juga.